Orang tua-tua dulu, dia bukan kaya raya, tetapi semua kehidupan dia lengkap. Cukup. Zaman mak kita, zaman Pak Long dulu ni. Tanya Pak Long dia buat apa kerja Pak Long? Buat apa Ustaz? Duk menoreh tu lah. Ada selong benda apa nama kebun getah. Pak Long menoreh. Anak berapa orang Pak Long? Anak 7. Orang dulu anak ramai. Sebab bini tak ada kerja. Anak lah ni orang anak tak ramai. Pak kerja. Dulu mak tak kerja, ada kerja pak ya. 7 orang. Zaman dulu kan. Lah Pak Long standard 2 orang, paling ramai 3-4. Dulu standard lah tu. Orang lah tuan-tuan, bukan nak kata semua lah, tapi kita tanya, kita sebut ni siapa hak terasa tu, bukan nak kata dekat hang. Hang fikir tengok. Gaji sebulan 7,000, 6,000. Nak bagi kat mak pak 300 sebulan pun rasa besar. Hang nak bubuh dalam bank, hang nak bagi kat pak hang sebulan 300 pun, gaji hang 6,000. Hang nak bubuh 300 kat pak hang pun, hang boleh kata, abah bulan ni tak ada nak bubuh apa nak minta maaf nak. Pak hang nak kata apa? Daripada 6,000 gaji hang, 300 hang nak bagi kat pak hang, hang tak boleh bagi. Tetapi gaya hidup hang, restoran hak mewah tiap hari dia buat story. Ayak 1 gelas, roti apa tu 1 ketui, RM30 tiap-tiap hari. iPhone tak ada keluar kedai, hampir beratus nak beli dah. Umrah hang tak boleh pergi lagi. Harga telefon hang beli tu sama dengan harga umrah. Hak umrah yang bajet lagi murah pada harga telefon hang. Hang tak boleh pergi umrah. Dak ni bukan nak kata kat siapa, tak kata kat siapa. Siapa yang terasa renung, jangan nak marah. Betul tak Pak Long? Setuju tak? Telefon ni kalau dia beli pekak lagu kita hak 700 tu pun, mau telefon pak dia, sampai kat pak dia tak pergi kat pak orang. Lain lah kalau hang beli harga iPhone 700, hang tekan nak telefon pak hang, sampai kat pak orang. Tu yang kena beli hak 7,000 tu tak, pasal telefon pak saya pergi kat pak orang. Dah 700 tu pun hang kelas telefon pak hang, sampai kat pak hang. Telefon mak hang, sampai kat mak hang. Bukan kelas telefon pak hang, sampai kat pak orang. Tak, gaya hidup. Dia kata payah tak ni kalau nak tengok apa-apa video tak relak hari ni esok baru berjalan. Hak kita ni ada ngajak. Kita, saya kadang-kadang saya duduk tak telefon saya saja. Saya duduk tak telefon saya atas meja kadang-kadang duduk dengan staff apa. Telefon kita paling pekak. Telefon kita paling pekak. Tangkap gambar bini kita, naik gambar bini orang. Telefon kita pekak ni Pak Long. Duk tengok telefon mereka lagi mahal daripada kita. Tak apalah ikut suka hang. Tapi saya kata, kat pak hang dengan mak hang, hang jangan duk tinggal duit. Gaya hidup ni Pak Long. Sehari RM5 nak buh dalam tabung masjid. Untuk akhirat tak mampu. Saya nak tanya Pak Long, boleh tak satu hari orang hak gaji besar ni, dia bagi RM4, RM3 sehari untuk akhirat dia. Dia ada tak konsisten sehari RM3 untuk akhirat dia? Pak Long, kalau orang panggil Pak Long kerja lah, panggil Pak Long kerja sehari, gaji RM3, besar ke kecil? Cuy Ustaz, sehari RM3 ya? Sehari RM3 ya, tolong Ustaz lah, basuh-basuh apa aku ni, hang jadi siap masjid, aku bagi kat hang sehari RM3. Cuy! Nak untuk kedarah apa Ustaz, sehari RM3? Awak, cuy, mana cukup? Tapi kalau kita tanya dia, sehari RM3 hang untuk akhirat hang, Ustaz, mana cukup dengan kita pun nak belanja apa ni Ustaz? RM3 satu hari. Dah sebulan kat 100. Ustaz, tak cukup Ustaz. Tak lepas saya pun. Nampak? RM3 nak belanja di dunia pun tak lepas. Nak belanja waktu akhirat pun tak lepas bagi dia. RM3 kalau habuan dunia dia rasa kecil. Tapi kalau nak bagi untuk akhirat dia rasa besar RM3. Ni manusia. Orang tua-tua dulu tak ada. Dia lepas. Anak 7 orang. Kebun getah seralung. Lepas. Sebab apa? Ni yang kata berkat. Berkat ni dapat rasa.